Ivan. Okay ya? Okey. Saya baru-baru baca tentang artikel ni, pembakaran tanah dan rumput ni. Oh ya? Ya. Okay, kau tahu tak Ivan, benda ni boleh merosakkan ekosistem tau. Kalau kebakaran yang kecil, dia recovery dia tu ambil masa dalam 3 hingga 6 bulan. Tapi kalau sederhana, dia ambil masa dalam 6 hingga ke 12 bulan. Dan yang paling teruk sekali, kalau kebakaran yang paling teruk, dia boleh ambil masa bertahun-tahun, setahun lebih. Jadi kalau kita tengok gambar ni, dia ambil masa dalam kebakaran yang sederhana. So ambil masa dalam 6 hingga ke 12 bulan lah. Oh, ya. Okey. So daripada pandangan saya, ini disebabkan oleh aktiviti perkemahan. Dan apakah cadangan yang kita boleh fikirkan ataupun replika atau model yang kita boleh buat untuk mengurangkan isu ini daripada berlaku? Aku dapat idea. Kita create satu design lah. Boleh? Jom. Boleh. Ivan. Yo. Ni design dah siap dah. Wah, Ni tengok. So far boleh lah. Boleh. Okay. Nice. Kau nak tengok magic? Uish, cepatnya siap. Mestilah cepat. So kita namakan produk ni EcoFlame Smart Wood Stove. Okey tak? Okey. So bahagian bawah ni tempat udara masuk, dan di tengah ni tempat kayu api dibakar lah. Kita masukkan kita punya bahan bakar dekat dalam ni. So bila terbakarnya benda ni, bila inlet udara masuk daripada bawah ni, dia akan menolak api direct ke atas. Yang ni yang kau tambang ni untuk apa, Evan? Ini adalah backlight holder, ataupun sebab benda ni melakukan pembakaran, dan pembakaran boleh transfer heat. Therefore backlight ni adalah digunakan untuk mengelakkan panas daripada kena tangan pengguna. Dan belakang ni pula adalah tempat di mana kita buang abu-abu daripada kayu tersebut. Nampak menarik kan kita punya projek ni? Betul. Jom kita promosikan.